Kita ada sampai mana? Sampai Teluk Tempoyak. Tiga hati satu cinta, miliki yang bahagia selamanya. Hai, Assalamualaikum gang. Welcome back to our channel Family. Kita dengan siapa hari ni? Tengok kita ada ramai hari ni dengan kita. Kita nak buat trip mancing. Kita repeat yang last tu hari kita pergi kampung Syawai yang kita dapat Repeat yang last. tanda seekor tu. Hampir yang kecil. kumpau. Ya kumpau. Hampir kumpau yang kata abang tak kumpau tu. Okey, tak apa. Hari ni kita repeat balik geng. Kita datang balik dengan ayah. Tengok ayah ada. Ayah ada dengan kita. Tapi kita ada special lah. Itu hari tak ada. Tengok ni. Kita ada ibu. Say hi ibu. Hai. Itu kita ada Upah Mama sebelah. Say hi. Upah Mama ni import player tau. Oh tunggu. Import player. Import player. Kita ada Uncle Mike kat sini. Kita ada Lana. Lana, say hi. Lana say hi Lana. Hai. Any words? Cakap kat Papa, jangan kumpau. Papa jangan kumpau Papa. Jangan kumpau, Papa. Okey. Make sure jangan kumpau okey. Sampai sini dulu. Nanti kita dah check in, kita update pula. Kita nak pergi makan dulu. Bye bye. Okay gang, Assalamualaikum gang. Kita sampai dekat kedai umpan ni Bromi. Nampak ni nombor dia Bromi. So siapa-siapa nak mancing belah apa bayar lepas Batu Maung ni, macam kita orang dekat village Seri Daman Teluk Tempoyak ni, kita cari dia. Ada sempoi. Jom. Abang ni ada jual 3 saiz tu. 60 sen, 70 sen, 80 sen. Kalau 60 sen tu dia kecil sikit lah. Tapi 80 sen tu besar. Kira kedai buka daripada pukul apa bang? Kalau hari biasa sampai pukul 12.30. Kalau hari Minggu sampai pukul 2.30. 2.30. Start buka dari pukul 6 pagi. 6 pagi. 6 pagi. Kalau hari biasa sampai 12.30. Kalau hari Minggu sampai 2.30 pagi. Kalau kata COD abang cari RM5 kan? Ya. Kalau kata COD abang ni cari RM5. Lana, kita tengah buat apa ni? Ha? Fishing. Beli umpan. Beli umpan. Beli umpan udang. Dia ada kadang stay tu. Kadang stay tu tak kenal. Tapi banyak kebanyakan yang di kampung depan ni di pulau. Oh. Tapi dia kata yang belah apa? Yang belah Delite yang tempat baru tu pun ada kan? Dia kata kan? Saya lebih dari itu juga. Oh ya. Yeah. Kawasan dia. Ha? Tapi dia nak kena main Dia batu lah. Dia main tempat tu kan? Ya. Okey, jom kita nak ambil umpan Okay, beranak. kita ambil udang 40 ekor yang saiz 60 sen ni. Tak ada besar-besar. Nanti ikan kecil tak makan. Lepas tu kita ambil belanak pula. Belanak seekor RM1. Kita ambil 5 ekor je. Okey, jom. Jom. Saya besar kecil semua agak sama. Oh yalah, abang ambil sedang je bang. Dengan yang besar kan. Bang macam ni. Boleh lah. Saya ni. Belah-belah tu boleh ikan juga kan bang? Belah ni kami baru nak try ni. Boleh lah. Sebab dia tengok kan kadang mana naik duri je pun. Dia tengok itu kebanyakan yang berbual main tengok ayam. Banyak kan cekak ni. Kalau cakap dah. Tengok orang naik rapu pun dah tu. Apa pun dah. Apa dah sekarang pagi pun dah mana. Mana? Pagi pun dah. Dia nak jadi itu rezeki kan tu. Sampai pagi pun boleh naik. Habis apa? Kalau kata ada Ha.
pula. Dia bandar kau. Boleh. Bapak masuk. Okey bang. Malam ni anu ni pun. Tadi yang tadi call bang ni kan? Okey bang, makasih banyak bang. Baik. Okay, gang, ini jalan nak masuk pergi ke chalet Teluk Tempoyak tu, ataupun chalet Seri Idaman. Kalau kata korang cari dalam Google Map, chalet Seri Idaman, dia akan jumpa tu tempat ni. Direct je. Sini dia ada macam-macam jenis bilik lah. Ada satu tu yang kita ambil, ada balcony. So kat situ boleh mancing. Satu bilik harga 155. Betul. Ada lagi satu. Ada berapa katil? Satu katil queen, satu katil single. Satu queen, satu katil single. Lagi satu bilik, satu queen harga RM95. Yang tu tak ada balcony. Ya. Kalau yang ada balcony ni seronok sikit lah. Boleh mancing Dia dalam bilik je. Unlimited 24 hours. Larat tak larat je dik nak mancingnya. Ni jalan dia. Sorry gelap sikit sebab hari mendung. Tapi kita harap jangan hujan lah. Okay. Kat dalam ni ada kedai makan juga dekat dengan bilik. Tapi kedai makan dia buka malam lah. Okay, ni kita dah sampai dah. Chalet Homestay Seri Idaman nama dia. Korang boleh google cari. Ini hotel family yang dah sampai. Korang nak loading barang. Minggu ni macam ramai ni. Macam penuh je. Penuh. Tapi Umi Daddy mana? Umi Daddy akan sampai sikit lagi. Depan ni kedai makan dia lah. Dekat kan? Di Seafood Paradise. Ini dia makan. Belah kiri sana belakang tadi bilik. Nanti kita tunjuk bilik dia. Dah dapat bilik guys. Kita dah ambil kunci dan kita booking. Kita booking berapa lama ni? 3 minggu lepas 3 minggu lepas. Tapi ni betul-betul nak jadi rezeki kita dapat 3 minggu lepas. Sebab kalau ikut yang akak-akak sini cakap, dia kata ini memang hotspot lah Teluk Tempoyak ni. Kalau nak booking pun 3 bulan sebelum. Ya. Sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum baru akan dapat bilik. Okay, kita dapat kunci. Nanti kita review bilik dia pula. Jom. Okay, jom kita tengok bilik dia. Supermarket lah. Nak pergi mana? Masa yang kita orang ambil bilik yang ada balcony. So kita cari bilik kita 303 ni lah. Belah kanan. Betul ke? Belah sini. Tapi ni 105, 209. Tadi kot. Sinilah kot. Apa dah nak yang tak. Okey, ni bilik kita. Bilik 303. Kita buka. Okey, assalamualaikum wa ala ibadillah solihin. Okey, ni bilik kita. Tu view dia. Kita ambil bilik ni ada satu katil queen, satu katil single. Ni yang bestnya, yang menariknya. Buka pintu. Campaklah pancing. Cantik. Tu semua dah penuh dah bilik dia. Ni nak mancing bila-bila masa pun boleh. Boleh lah, selesa lah untuk 3 orang satu bilik ni. Kita share journey memancing. Adakah hari ini Humpau ada hasil? Lana rasa Papa akan dapat tak ikan? Tak? Alamak. Dapatlah cakap. Dapat. Papa dapat ketam, Papa dapat ikan. Okey. Kita sorak untuk Papa. Hit. Hooray. Okey, nanti kita share journey memancing kita hari ni. Okey, kita dah sampai dekat spot kita mancing ni, nampak ni. Belakang ni betul-betul laut. Kita ada dengan Lana. Say hi. Hai. Okey, semua orang dah sibuk dah start fishing dari tadi dah. Kita tak start lagi, nampak? Nampak tak? Keliling orang dah start fishing dah, nampak? Yang belah sana pun ada, nampak tu? Sana pun ada
Okey. So, okey. Kita punya barang dah sampai. Nampak ni. Kita ada umpan tadi, umpan hidup tadi. Last content tu hari ada orang pesan. Okey, umpan ni jangan rapat. Okey, kita kena ikut supaya umpan kita tahan. Okey, kita akan buka itu sikit. Okey, kita buka Kita dah campur udang dengan ikan belanak. So, kita akan set up dulu untuk start mancing. Nana akan mengikut jejak Papa. Lana suka fishing kan? Papa ajar Lana nanti supaya Lana besar-besar Lana boleh fishing, okey? Okey. Ni, Mak, tapi ni Papa tak buat FG lagi dah Lana. Okey, cara dia macam mana Lana? Cara dia, Pak ni. Tali kan? Kena masuk dalam ni. Lana buka ni. Ni buka ni. Tarik dia. Tarik atas, tarik atas, tarik atas, tarik atas. Itu. Tarik. Tarik dia macam tu. Tu masukkan setiap lubang ni. Tahu macam Masuk. jahit. Macam jahit tu masuk. Bukan dari bawah, dari bawah, dari bawah. Dari bawah. Masuk tarik. Oh, kalau Lana buat ni mesti dapat ikan ni. Mesti dapat lah. Oh, Okey, lagi. pandainya. Lana tengah menjahit ke tu? Lana? Lah tengok. Masuklah ni. Buatlah. Dia masuk lubang hidung Mama ni. Okey. Ni. Sini kan. Pegang. Akulah nak dara ni. Lana nekan-nekan Papa ni. Cepat sikit Papa. Kalau boleh nampak kat sana jambatan kedua Pulau Pinang. Wow. Nampak tak? Kita zoom lagi. Tengok. Jaga jauh sikit. Mama jauh sikit apa? Jauh ke dekat? Buat jauh sikit apa? Mana? Sini. Jangan dekat sangat. Ikut umpan ni Apollo ni, dia tak perlu dah pakai umpan. Sebab dia punya Apollo ni dia dah macam umpan. Tapi kita try juga. Bubuh juga. Kita rasuah lagi. Apollo datang lagi. Ya. Dia lepas tu dia dengar tu dia suka dah. Itu adalah dia punya Ni mana? jampi. Bila? Ada kat sini. Okey, sini. Nana sini. Nampak jatuh isi ikan. Nampak ni. Tak payah. Ni. Tangan kanan. Ni. Ni, sini. Kau pasal lepas. Satu. Bukan lepas batang ni. Ni pegang. Ni lepas tau. Okey, 1, 2, 3. Lepas. Ni. Macam Nak jauh. Nak jauh. Tak boleh. Dari sini je. Okey dah. Okey, dia biasa. mesti dapat lah Lana. Mesti dapat punya. Mesti dapat. Dapat penat tu dapat apa je. Oh, dia makan juga ah. Kan. Oh, letak lebih. Lagi. Tarik. Dah. Sini. Okey. Tangan sini. Macam biasa lah. Tangan tadi. Baik kan. Okey. Ni lepas je. Oh, ikan tu. Untuk belanak Belanak. Bismillahirrahmanirrahim. Jaga Lana sana. Pengsan dah ikan. Lagi tarik balik. Tarik balik. Mana ikan? Tarik. Dah. Kita tarik balik. Alah, Ni kita dapat ikan. Oh, tak payah habis sampai hujung.
Okey, tarik leh Bau tu. kuat tu apa ni kau? Ha? Bau dia kuat. Memanglah. Okay, sayang tak payah baling jauh. Baling depan ni je sebab orang pakai pelampung. Okey, 1, 2, 3. Baling. Okey. Okey, baling. Biar ikan tu berenang-renang situ. Okay, lepas sikit bagi dia main-main bawah tu. Tarik sikit macam ni. Okey, dah. Okey, lepas je. Dah. Lepas je, bagi dia main bawah tu. Dah. Okey, letak je. Tak ni. Oh, caranya lain. Lepas. 1, 2, 3, lepas. Sangkut pula. Sangkut. Tergerakkan sikit. Tok kan je Tok, tolong. Okey, biar lu. Nampaknya kita masih belum ada hasil Lama pun tak ada sebab kita pakai mata besar. Lepas je ke bawah. Nana. Pegang. Pegang, lepaskan. Okey. Lepas. Lepas. Okey. Tak situ. Selit sini. Sampai jatuh. Satu cinta memiliki yang bahagia selamanya. Yang kotor. Penuh orang mancing. Nampak ni. Tempat pancing penuh. Kat tepi-tepi ni. Dia orang tinggal je. Dia orang pergi ke mana tak tahu. Lihat kot balik bilik. Dah macam pertandingan memancing semuanya. Sederet batang apa mancing kat sini. Oh, sekejap lagi kalau ada rezeki kita tunjuk sunset. Oh, dekat sebelah sana macam ada pantai kecil. Oh, cantik, ada kedai makan kat situ. Oh, yang sebelah sana kedai makan. Malam ni insya-Allah kita akan pergi makan kat kedai sana. InsyaAllah malam ni kita pergi makan kat situ. Boleh mandi. Cantik view dia. Mandi boleh kot, tu ada orang tu. Angin petang ni bestnya. Cuaca cantik. Kayu. Kain ni yang sangkut. Ada petai.
Tak ada lagi. Dia makan dari luar nampak tu. Makan dari luar. Okay, ada tu. Untuk sini. Benar sekali. Ha? Tapi sekejap awak ada ni. Sebelah sana pun dah banyak lah. Nak naik. Ayah ada mata kecil tak ada? Pakai mata kecil ayah tu lah. Try tengok. Saya pergi try tengok ni. A few moments later. Lama. Bukan lama. Lama? Lama. Buka je dalam tempat udang. Wah, Arik kata orang kata apa? Dua lagi balik. Cuba ambil ni. Ambil je tu. Tak tahu. Saya pergi bayar dulu lah. Mana ya, Mak? Ada gaya? Akan sangkut. Apa sangkut ke? Ya dulu kau ikan, pagi ikan dia naik. Lepas dulu. Berapa hari? Hari ni kita gulai pari ya. Pedas. Petang ni kita makan durian. Yeay! Nak. Itu anak-anak juga. Petang ni kita makan durian. Ayah dengan Cik Isah bawa durian dari Ipoh. Wah, cantik isi dia. Memiliki kisah yang selamanya. Papa, mamanya ceria bersama. Ketawa setiap hari. Rumah kecil penuh kasih murni. Papa, mamanya. One eternity later. Tarik je. Oh, dapat ni. Dapat kan? Dapat juga hasil. Walaupun bukan saya. Ni. Oh, tanya. Cik Isah dapat. Dia senyum lah. Dia senyum. Tanya. Aduh, takkan itu hari kalah dengan ayah ni kalah dengan Cik Isah pula. Buang ekor Puan ekor tu. Bukan ekor tu. Ekor kecil dia tak apa. Jangan. Itu bisa. Mai nak buang ni. Dia nak kata tukar. Kita kan anak pari je tu. Betul ni anak pari ni. Sebab kalau tukar dia bulat lagi. Dia lebar. Gerak ekor dulu je. Bisa tu. Mana ekor dia kat atas Bukan itu yang ujung bawah tu. Dia bukan, dia dalam. Dia atas belakang. Itu belakang tu. Dia dalam kan. Itulah. Yang ekor ujung tu. Dah, dia Itu dia yang atas pangkal belakang. tahan punggung. Ni. Rasa Kerat. tu. Oh ni. Rasa tu. Kerat tu. Ni Tu. Itu bisa dia. Ni Tu yang bisa. Lagi kan sebelum ni. Tak ada satu je. Nak pari. Anak pari, geng. Jangan elok. Anak pari. Dah ramboi lah. Aduh, besar. Aduh. Cik Isah dapat anak pari. Gelak-gelak Cik Isah duduk sini. Pari, geng. Pari. Tengoknya Hana. Tanya. Okey, ada hasil saya nak isi dalam konten saya. Tengok orang lah, brother. Ekor dapat. 3 ekor dapat dah. Ni siapa? Tak ada, 2 gigi lama. Dua gelama hati ni. Nah, fish. Oh, Opa Isah dapat. Dia bapa dah buang dah habis dia. Ya. Dia start tu. Dia dah start waktu lah.
Boleh lah kontaknya. Wah, udah. Alamak. Oh, kita dapat pari, geng. Pari. Tahniah. Sekejap, mana kita nak isi ni? Ketan comel. Ada naik ketan comel, Mak. Anak ketam. Tapi siput ni orang makan ni. Alah, comel lah. Okay, geng. Jam pun dah pukul 3.34 pagi. Last tadi yang ikan yang ada nama sikit lah pari tadi lah. Yang lain naik gelama lah. Ni betul-betul trip gelama lah ni. Orang keliling semua naik gelama. Gelama duri. Itulah. Kalau kata siapa-siapa tempat ni nak main gelama apa, itu mungkin saya ada lah. Kalau nak mengharapkan ikan-ikan yang rare, dia rezeki lah sini. Jangan harap lebih lah. Tapi pastikan spare mata kecil. Kalau kata contoh mata besar ni, takut dia tak lekat pula. Tapi kalau mata kecil, memang jadi pakai udang kopek ataupun isi ikan lah, memang jadi lah. Tak payah umpan hidup pun tak apa. Tapi kalau pakai umpan hidup ni, kalau nak mencari ikan rare tu susah sikit lah. Tapi kalau kata siapa-siapa nak cari umpan hidup, macam tadi aku cakap tadi, boleh Roger dengan Bromi. Roger je. Kalau dia nak hantar COD sini boleh. Tapi kena ada bekas lah. Jangan tak ada bekas pula kan. Bekas dengan pump tadi. Lepas tu ni dua orang pun, ayah dengan Angah ni, dua orang masih semangat lagi. Sampai kumpat lah kita ni. Sampai kumpat lah. Kumpat last sangat. Tu ayah pun rod tadi dah tinggal 2 je. Ayah pun dah koyak lah tu. Okay, geng. Apa-apa nanti kita Roger. Okay, geng. Assalamualaikum. So kita dah day 2 kita dekat Penang. Kita dah settle kita punya trip memancing kita di Chalet Sri Daman Teluk Tempoyak. So far okay. Cuma macam aku ada cakap semalam, kau boleh tengok klip yang sebelum ni, nak harapnya lebih-lebih susah. Cumanya kalau kata dapat tu rezeki. Tapi apa-apa pun enjoy, santai. Untuk family tu sangat-sangat sesuai lah. So sampai sini saja konten kita kali ni. Until next video. Dari Mama ada apa-apa ke? Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Dari Nia? Kita dah penat dah. Dah penat sangat. Dah koyak dah semalam sampai pukul 4.30 pagi. Baru kita ni. Tapi macam mana pun nasib baik lah. Sikit lagi je, kalau tak mesti dapat pari besar meja punya tu. Tapi besar meja lah, besar meja baby. Alhamdulillah. Okay, so thank you for watching. Until next video, please follow, share and like untuk kita punya video-video. Thanks for support kita orang. Until next video, bye.